suka melihat sunset? Jom bersama Myra kita mengembara ke destinasi melihat sunset yang tercantik di Malaysia. Dah bersedia? Let's go! Dan inilah dia daftaran Rafflesia Gopeng. Patutlah tempat ini terkenal kan? Kat mana lagi nak cari ukiran batu Rafflesia yang cantik macam ni? Korang tahu tak apa yang buatkan tempat ini sangat ikonik? Sebab dekat depan kita ni sebenarnya adalah satu peta. Peta yang diukir atas satu batu yang besar. Menarik kan? Anda di sini. Betul lah ni kita berada di bulatan ni. Tapi apa lagi yang menarik kat Gopeng Kita ada Museum Gopeng, Gua Tempurung, Pat Besar Gopeng. Dengan cerita dekat Pat Besar Gopeng ni ada sejarah yang sangat menarik. Jadi jomlah kita pergi Pat Besar Gopeng sebelum kita pergi tengok sunset yang paling cantik petang nanti. Pat Besar Gopeng yang sangat ikonik, sangat bersejarah di Bandar Gopeng. Cuba kita bayangkan dulu panjang dia adalah 15 km dan kini hanya 200 meter. Fungsi utama dia dulu adalah untuk menghubungkan sumber air daripada Ulu Geruntung dan Ulu Gerong dengan kawasan Telungungan di Gopeng. Macam kita tahulah, Perak ni memang cukup terkenal dengan sumber biji timah dia sejak sebelum merdeka lagi. Jadi inilah dia Pat Besar Gopeng berusia lebih daripada 100 tahun dan memang menjadi ikon lah untuk Bandar Gopeng. Cantiklah kita Haji ni. Berapa lama dah kereta ni? Ini dah lama sejak 1972. Lama betul Kenapa pilih kereta ni Pasal waktu ketika itu, inilah kereta yang popular dan banyak digunakan oleh pihak-pihak kerajaan masuk saya sebagai sebuah tempatan saya. Faham. Hari ni Mara datang ni sebab Haji Hari cakap kalau nak makan kelamai ni kena datang sini. Wajib lah kalau datang Gopeng tak makan kelamai ni tak boleh lah kan. Jadi apa sejarah kelamai ni? Kelamai ni sejarah dia adalah makanan tradisi kepada orang awal, masyarakat awal kami di sini. Dia disediakan pada masa perayaan hari raya. Sebenarnya Mara tak sabar nak makan ni. Boleh tak nak cuba sekarang? Boleh, tak ada masalah. Bismillah. Ada rasa macam dodol tak? Mara dah rasa yang kosong dan juga yang ada kelapa. Mara rasa Mara lagi suka yang ada kelapa ni lah sebab yang kosong ni memang original, rasa tulis. Dia dapat rasa manis dia semua. Tapi yang kelapa ni dia rasa lagi manis. Lepas tu dia rasa macam rangup sikit. Memang sedap. Satu lagi tempat yang sangat menarik di Gopeng ni adalah Gaharu Tea Valley. Kalau anda bersama saya pada hari ni, anda akan nampak pokok-pokok gaharu yang sangat banyak dan sangat luas tempat ni. Kegunaan pokok gaharu ni ada dua. Satu sebagai parti minyak wangi, satu lagi sebagai colok untuk kaum Cina untuk guna semasa semayang. Jadi apa lagi yang ada dekat Gaharu Tea Valley ni? Jom kita explore. Memang tak mungkin nak jalan kaki kan? Sebaik ada revan. Perjalanan tadi agak mencabar sebab jalan naik atas ni agak curam dan sempit. Tapi semua tu berbaloi sebab di hadapan kita ni adalah 300 ekar dan 200,000 batang pokok gaharu. Sangat luar biasa. Wow. Dan inilah dia pentas pertama kita di viewing stage. Apa
benua tempurung. Tak tengok, kita tengok sekali lagi betul lah, nampak lagu tu. Wow. Kita berada di persingahan yang kedua, iaitu Harding Park. Di sini kita diberi keistimewaan untuk memeluk pokok gaharu yang masih muda, lebih kurang dalam usia 13 tahun. Banyak pokok. Ada lukisan lah kat pokok ni. Kita ada gambar zebra, harimau bintang. Mana tahu tak pilih mana? Yang tu. Pilih dia binatang pilihan marah. Binatang ni kalau kita tengok dia kan, kita kena tengok ke atas lah sebab leher dia panjang. Kita tengok binatang apa ni. Ini ada zirafah. Penat juga Yelah, Gaharu Valley ni besar kan. Mara tak sempat pun nak habiskan sebab Mara nak kejar sunset. Jadi Mara sempat buat 2 je aktiviti. So di tempat ni ada macam-macam lagi. Dan dekat sini kita ada teh. Kita boleh cuba teh. Ini Gaharu teh. Ini Gaharu teh. Kalau gula kalau kafe ni. Oh, ni tu dia lah. Satu pokok buah merah, seluruh pokok buah merah. Buat dia.